Hi guys, so welcome back to my channel and my name is Kelvin. So hari ini macam biasa saya nak buka satu diecast iaitu Mini GT. Okay, so mana yang dah ikut video yang lepas, so ada belakang tu ada teaser kan. So itu adalah video untuk minggu ini ataupun kali ini. Okay, so tanpa membuang masa lagi, saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana sahaja anda berada. Okay, so yes, hari ini saya nak unboxing dan juga review Mini GT. Okay, kalau tak silap saya Nissan Silvia, tapi tak pasti yang mana satu lah. Dah tak ingat, adalah nanti saya show Okay, so yes, intro dia pendek saja. Kali ini adalah yang diecast punya minggu lepas ataupun video lepas kan, video lepas lah. Okay, so video lepas saya dah review set iaitu 5 kereta daripada Timeless Icon. Saya tak buka lagi, saja review sahaja. So kali ini kita akan buka Mini GT pula, buka dan juga review lah. Okay, kita akan pegang dan tengok lebih terperinci dan dekat. Okay, so yes, tanpa buang masa lagi, mana-mana yang baru dengan channel saya, okay, masa saya sebelum saya record video ni, saya tengok dah naik satu subscriber 526. So thank you mana-mana yang dah subscribe. Okay, kalau yang belum tu jangan lupa klik subscribe button dekat tepi ni. Okay, percuma saja, tak perlu bayar untuk bagi saya semangat buat video yang akan datang. Okay, so dah subscribe tu jangan lupa bagi like, share video ini dekat kawan-kawan mana yang minat diecast. Okay, boleh support channel saya dan juga yang paling penting loceng atas sini untuk notification. So bila saya upload video, so kamu boleh jadi orang pertama untuk dapat notification tersebut. Okay, so tanpa buang masa lagi, jom kita ambil Mini GT ni. Okay, so yang ini, so berhabuk sikit lah kotak dia. Okay, lama sangat. Okay, so ini dia. So ini adalah Nissan Silvia Rocket Bunny warna bronze yellow. Okay, bronze yellow, nomor 643 pendem. Okay, ini pendem punya. Okay, saya dah, kalau tak silap saya dah buka 3 dah. Okay, nanti masa dekat depan nanti saya akan display yang ketiga-tiga warna yang saya dah buka semasa saya review ni. Okay, so jom kita buat thumbnail dahulu. Okay, jom lah. Okay, nice. Yes, yang inilah. Bawa sikit lah, macam ni kan. Okay, Jun. Okay, so ini adalah Nissan Silvia S15 Rocket Bunny warna bronze yellow. Okay, right-handed driver. So dia punya code adalah 643. Okay, cantik juga lah. Warna kuning adalah warna kegemaran saya. So harap lebih banyak lagi lah Mini GT keluarkan warna kuning. Decal dia minimize kan, kurangkan lah. Okay, kurangkan dia punya decal lah, jangan terlalu banyak. Okay, so tanpa buang masa lagi, jom saya bawa kamu pergi depan dan unboxing and review this Mini GT. Okay, jom. Okay, so inilah dia Mini GT tersebut. Okay, so kalau kamu tengok depan macam ni, inilah dia Nissan Silvia Rocket Bunny bronze yellow. Okay, nombor 643. So ini adalah S15. Okay, pendem Mini GT. Okay, ada stiker, maksudnya license lah, official license product. Okay, bukan tiruan punya daripada Mini GT. Okay, yes. So ini adalah yang keempat. Okay, so kita ada satu, ini dia warna hijau, yang kedua warna merah, yang ketiga warna hitam. Okay, so ini adalah latest punya lah. So ini adalah yang paling latest, yang keempat. So kita tengok lah, kita buat perbandingan keempat-empat ini nanti. Okay, so masih lagi belum dibuka. So hari ini saya buka dalam video ini dengan anda semua. Okay, jom. Okay, kita koyakkan plastik dia. Kita koyak. Okay, kotak ini saya simpan sebab biasanya untuk apa tu, yang akan datang lah, takut terbeli lagi kan. Okay, so biasanya saya beli satu sajalah. Okay, so ini belakang dia, kamu boleh tengok. Nice. Jom kita keluarkan. Tengok.
cantik. Okay. Dia punya yellow ni lain sikit yellow dia. Okay. Okay. So, yes, inilah dia pandangan dari hadapan. Sangat-sangat nice. Yeah. Masih juga dia punya side mirror adalah yang plastiknya. So, kena hati-hati sikit. Takut tertanggal. Okay, saya dah banyak kali tengok review-review orang dekat TikTok ataupun IG. Dia punya side mirror ni, side mirror dia tertanggal. Okay. Very nice. Okay, jom kita mulakan review from this side. Okay, daripada arah ini. Okay, so dari sini kita boleh tengok, yes, dia punya gas tank tu memang obvious dekat sana. Lepas tu rim dia semua sama, T ataupun X lah. X punya. Okay, macam ni. Oh, nice. Okay, dekat bawah ni dia ada logo Rocket Bunny. Tak ada apa-apa decal sangat. Okay, dekat depan kita ada Takata. Dan bawah ni www.trakyoto.com. Dan G-Ready. Front light tempo dia warna hitam, gelap. Nampak cool. Okay. Manakala dekat tepi sebelah sini sama juga ada Takata, Rocket Bunny. Dan tak ada itulah gas tank tu sebelah sana kan. So dekat depan, dekat hood depan dia ada Rocket Bunny punya logo oing oing ini. Okay. Ya, comel. Yes. Nice. Okay. So agak berhabuk sikit lah walaupun dia baru keluar daripada kotak. Okay. Cermin depan boleh tengok dalam, manakala tepi dengan tepi ni dia agak gelap sikit. Okay. Dekat belakang, so ini adalah belakang dia. Kita ada Rocket Bunny dekat belakang spoiler dia. Tail light tempo warna hitam. Lepas tu license plate dia letak logo Rocket Bunny. Rocket Bunny punya design. Lepas tu yang ini saya tak pastilah apa ini. So mana-mana yang tahu boleh komen dekat bawah. Okay. So exhaust ya, exhaust pipe satu saja, nice. Okay. So atas ni tak ada apa-apa, macam ini saja, normal, simple dan nice. Okay. So bawah dia base plastik. Okay, plastik dan dia boleh buka. Okay, dia guna skru saja depan dan belakang untuk tukar tayar, tapi saya memang tak tukar lah, saya memang keep it original. Okay. So yes, Mini GT bawah sini 2002 Nissan S15 Silvia. Ada lesson lah. Okay. So very nice. So what do you think? Apa pendapat anda? Sila komen bawah untuk Nissan Silvia Rocket Bunny bronze yellow yang ini. Okay. Sebab kita dah ada yang warna hijau, warna merah dan juga warna hitam. Okay. Jom kita stack dia dan kita tengok lah. Okay. Kita mulakan dengan yang first, second dan third. So yang warna kuning ni atas sekali lah. Kuning ni saya pegang macam ni lah, takut dia menggelongso ke bawah nanti. Okay. So ini adalah daripada tepi lah. Boleh tengok kan. Tepi dia nice. Okay, hanya yang merah saja dia punya rim ada gold color. Yang kuning dengan hijau ni warna putih. Lepas tu yang hitam ini warna silver rim dia. Mungkin dia nak kontrakan kot, nak matching dia. Okay. Nice. Okay. So dari depan sama saja. Okay. Sama sahaja. Nice. Okay. Belakang pula. Sekejap, saya letak ni supaya dia tak jatuh. Okay. Dekat belakang semua sama. Boleh tengok kan. License plate dia semua logo Rocket Bunny. Okay. Tepi sini pun sama juga. Okay. So dalam keempat-empat ni, mana satu warna kegemaran anda ataupun suit ataupun sesuai dengan Rocket Bunny Nissan Silvia S15 ni? Bagi saya sekarang yang paling cun lah warna hitam. Okay. Hitam dengan dia punya rim silver color. Okay. Dan yang kedua adalah warna merah ni.
dia punya rim gold color, dan kuning yang ketiga, dan yang warna hijau ni first variant dia keluar. Tak berapa sangat tapi boleh lah. Okay, so 1, 2, 3, 4. So untuk the next color kita tak pasti warna apa saya ada, cuma tak tahu dekat mana saya letak. Nantilah kita tunggu turn dia pula. Okay, sebab Mini GT ni saya ikut nombor dia. Ni 643 tadi kan, 43 ke 34, 643 rasanya. Okay, so lepas ni the next one lah, saya ikut nombor-nombor dah. Sekarang ni dah nombor 1000 lebih dah. So kita tunggu turn. Biasalah, saya tak review Mini GT sajalah. Lepas ni kita tengok lah. Lepas ni kita review Hot Wheel pula. Lepas tu kalau tak Hot Wheel mungkin Matchbox. Okay, then selang-seli lah kita ada Transformer, okay, Blind Box. Tengoklah apa yang ada. Okay, so itu saja untuk video kali ini. So mana satu pilihan anda? Untuk saya, of course lah, hitam 1, 2 merah, 3 kuning dan 4 hijau. So boleh list dekat bawah lah ikut ranking setakat ini 4 variant warna untuk Nissan Silvia S15 Rocket Bunny. Okay, komen dekat bawah. Okay, so yes, mana-mana yang baru dengan channel saya, macam saya sebut dekat depan tadi, help me to grow up my channel dengan klik subscribe button bawah ini. Give a like to this video. Okay, bagi like. Lepas tu share dengan kawan-kawan dan juga bell atas sini untuk notification. Okay, so okay, kejap lah. Yang ini saya letak bawah, takut jatuh. Kalau jatuh dia punya side mirror tu saja yang saya risau. Okay, side mirror. Yang lain tu saya tak risau, tapi kalau jatuh dekat lantai dia punya pen chip tu nanti dia punya color tu boleh rosak lah. Okay, tengah kah? Okay, kat sini lah. Okay, so soon dia akan masuk dalam display case macam inilah. Saya masih ada beberapa lagi display case untuk simpan Mini GT. Kalau dah habis ni terpaksa lah saya kena cari lagi. Okay, so yes, siapa-siapa yang tengok video ni sampai hujung, biasanya saya akan ada teaser lah untuk the next video. Okay, so untuk next video kita akan balik pergi Hot Wheel. Okay, so Hot Wheel ni saya pernah buka dia punya first variant, the mainline punya. Okay, kali ini kita buka yang mainline warna yang kedua pula. Okay, iaitu yang ini. Yes, Nissan Silvia pula, Nissan Skyline 2000 GTR LBWK. Nice. Okay, dia ada sekali lah sebenarnya macam ni. Okay, tapi nak buat lebih banyak video kan, saya buka satu lah. Hari tu saya buka yang ini. Tengok masih lagi dekat atas meja. Saya belum cari lagi dia punya display untuk letak. Okay, ni yang pertama saya review. Okay, so yang kedua nanti inilah. So yang ketiga ini. Okay, so nanti saya sediakan link lah. So yang ini nanti saya akan buka dan saya compare lah yang dengan yang first punya. Okay, warna kegemaran yang mana satu. Okay, so ini adalah mainline punya. Okay, so yes, kita tunggu saja saya review yang ini. Okay, so mana tadi ni macam ni. Yes, so ini adalah untuk video kali ini, unboxing dan review Nissan Silvia S15 Rocket Bunny warna bronze yellow. Okay, so mantap ya. So sampai kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang ataupun video yang akan datang. Take care, stay safe and bye bye. Tengok kalau lebih dekat ni dia warna ni, tengok warna ni macam aduh. So saya harap QC untuk Mini GT dia lebih detail lagi lah next time. Okay, ya. So kita jumpa di video yang seterusnya. Bye bye.